Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ustazah Ili. Saya nak tunjukkan tutorial kita nak masukkan ARPH dalam Google Classroom. Okey, sebelum tu dalam email kita akan di-invite untuk masuk join kelas dalam Google Classroom. Jadi kita tekan email tu, contoh kita tekan email ini and then kita join the class. So, nanti kita akan masuk dalam Google Classroom lah. Okey. So, dalam Google Classroom tu, kita akan tengok ada tugasan. Contohnya, okey, kita tekan testing minggu 1 ni, dia akan keluar macam ni. Jadi, macam mana kita nak edit ARPH kita, cikgu perlu tekan nama cikgu ni, yang ada nama cikgu ni, cikgu tekan and then akan keluar macam ni, paparan ini. Okey, jadi apa yang perlu cikgu buat dulu adalah cikgu pergi kepada make a copy ataupun cikgu nak edit kat sini saja pun boleh, tak perlu make a copy banyak kali. Okey. So apa yang perlu cikgu buat adalah yang pertama cikgu ubah gambar cikgu, tekan muat naik gambar guru ni kan. Tekan kat sini, lepas tu insert and then cari image, insert image in cell. Lepas tu browse, lepas tu contoh saya ambil gambar saya, open and then okey, masukkan. Okey, dah masuk. Right. Lepas tu cikgu edit lah nama cikgu, Ili Nur Izzati, contoh nama saya. Lepas tu apa lagi yang perlu cikgu buat adalah contoh ini dia bagi contoh kelas 1 murni. Macam saya ngajar tingkatan 3. 3K lah katakanlah kan. Lepas tu masa pukul berapa? 8.30 pukul sampai pukul 9.30. Katakanlah cikgu ngajar subjek bahasa Inggeris. Cikgu boleh je type English. English. So tingkatan berapa tadi cikgu tulis kat situ? Tingkatan 3. Okey. So kelas kedua pula cikgu ajar 2 murni. Pukul 11 sampai pukul 12. Subjek English juga. Okey, so tingkatan berapa? Tingkatan 2 pula. Okey, so yang lain ni cikgu boleh je delete. Okey, ni cikgu delete. Ni pun cikgu delete. Okey, ni pun cikgu delete. Okey, so hari Selasa pula cikgu pun buat jadual cikgu. Katakanlah satu hari hari Selasa tu ada satu kelas je, tu dia jadi satu kelas. Pukul berapa? Pukul 8 sampai pukul 9.30. Subjek apa? English. Ataupun tiba-tiba kena ngajar PJK kan? PJ, Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani. Okey, tingkatan 1. Ada satu kelas je hari Selasa. Hari Rabu pula ada berapa kelas? 2 harmoni. Masa 9 sampai pukul 10. Semuanya drop down. Semuanya dah tersedia. Tiba-tiba mengajar matematik pula. Mengajar matematik tingkatan 2. Okey. Katakanlah cikgu mengajar ada kelas gabung kan. Contohnya macam kelas RBT, ada kelas gabung kan. Okey, jadi cikgu boleh pergi ke data. Untuk tambah data lah, untuk tambah maklumat. Cikgu tekan contoh kelas tingkatan 2, 2U tambah 2H. Okey. So, bila dekat menu ni, cikgu nak masukkan kelas cikgu, contohlah hari Rabu ada kelas RBT. Kat bawah tu dah terus masuk kelas 2U tambah 2H. So, pukul berapa? Contohnya pukul 11 sampai pukul 12. So, subjek RBT. Katakanlah subjek RBT. Tingkatan 2. Okey. So, dia ada kat situ. Macam tu je cikgu. Okey. So, kita nak hantar ke hari Isnin ni. Okey. So, dia dah masukkan subjek English. Okey. Topik apa? Kita boleh edit dekat sini. Kita boleh edit sendiri. Topik apa? Kalau tak ada topik, kita tekan people and culture, family ties kan. So, apa main skill kita? Kita nak listening ke
ataupun speaking ke. Ini cikgu boleh pilih mana-mana Okey. Understand content standard. Dia ada tulis kat sini dah. Understand learning standard. Semua dah ada dalam ni cikgu. Semua dah ada. Okey. Seterusnya yang ni saya tak isi learning objection ni saya tak isi. Cikgu nak isi pun cikgu boleh isi. Tapi nak type sendiri pun boleh. Tapi saya nak ajar cikgu sekejap lagi cara yang paling senang. Okey, kelas kedua pula. Katakanlah bahasa Inggeris juga. Kelas tingkatan 2. Money. Okey, semua dah ada. Speaking ke. Okey. Alright. So, learning ke. Semua dah ada dalam drop down ni. Alright. So, kelas ketiga pula tak ada. Sebab kita letak berapa kelas? 2 kelas sahaja. Jadi, hari Isnin tu ada 2 kelas sahaja. Kalau kata cikgu rimeh tengok banyak-banyak kelas kat bawah ni, cikgu boleh pergi kepada ERPH KPM ni, bilangan ERPH. Hari Isnin ada 2 je. So, tekanlah 2. So, nanti dia akan running, dia minta authorization required ni. So, cikgu follow je. Cikgu tekan je. Select all and continue. Okey, so dia akan tinggal 2 kelas sahaja. Katakanlah, misal kata tukar jadual dan sebagainya kan. Kita nak guna tapak ni lagi. Okey, so dia balik 4 ERPH ke. So dia akan keluar 4 kelas macam tu. Okey. So saya tak nak padam lagi tadi. Saya nak back balik. Okey. Ini saya dah tulis. Okey, macam mana kita nak buat jana ERPH? Kita nak tambah learning objective. Learning objektif ni kita nak tambah apa lagi? Yang ni ada kriteria kejayaan ni, sukses. Ni pun sama, boleh unhide kat sini. Okey. So, kita nak jana secara automatik. Okey. Cikgu nak tulis pun boleh, nak copy paste pun boleh, tapi copy paste kena cara yang betul. Okey. So, saya dah jana. Alright. So, kita salin and then kita copy. Lepas tu kita buka ChatGPT. Okay. Bila kita dah buka ChatGPT, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. So, kita paste sahaja. Kita paste, kita akan tunggu. Dia punya ni lah objektif, set indaksi apa semua ni. Okay. Lepas tu kita copy. Kita copy dan kita paste balik dekat dalam ni. Import ke sheet. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok guys. Tengok dia berjaya mengimport. So cikgu tak perlu dah nak type lagi apa semua kan. Dah siap. Jadi bila cikgu dah siap semua ni, cikgu nak turn in. Macam mana cikgu nak turn in? Tadi kan kita tak buat make a copy kan? Tak apa. Cikgu terus dah. Ni kira macam tak perlu dah nak tambah-tambah. Cikgu terus je tekan turn in. Lepas tu tekan lagi sekali turn in. Okay. So dah hantar. So dia akan keluar kat sini unsubmit. Jadi itu sahaja. Itu sahaja kita punya tutorial pada hari ini. Terima kasih. Bye.